Nama saya Mingan Yusri bin Osman. Nama panggilan Yusri. Berumur 47 tahun. Berasal daripada Temeloh, Pahang. Sekarang saya tinggal di Tanjung Malim. Telah berkahwin dan mempunyai 2 orang cahaya mata. Sebenarnya saya yang terdetik hatilah untuk join khusus automotif berdasarkan pemerhatian saya di luar sana. Kalau kita lihat banyak kebanyakan kedai-kedai workshop, kebanyakannya tak ada masalah daripada sudut pelanggan. Kita tengok banyak pelanggan-pelanggan permintaan untuk membaiki kenderaan. Jadi pada saya tak ada masalah sekiranya kita join khusus automotif. Perkara kedua, sebenarnya saya ada seorang isteri yang bergiat di dalam supply perkhidmatan membekalkan kenderaan 4x4. Jadi baru-baru ni dia dapat supply kenderaan 4x4 untuk kerajaan lah. Jadi untuk supply Hilux sebanyak 3 biji. Jadi Hilux ni keperluan daripada perhilitan, dia memerlukan Hilux ini di-upgrade. Jadi bila di-upgrade, dia perlu diletakkan dengan bull bar dan juga suspension yang barulah. Jadi dari situlah timbul minat saya untuk masuk khusus automotif. Okey. Rancangan suasana suasana belajar di Giat Mara pada saya menyeronokkan kerana kita dapat mengetahui perkara-perkara yang baru. Di samping saya dapat mengenali kawan-kawan dan juga walaupun ada sedikit cabaran dalam pembelajaran kerana faktor umur, yang mana saya berumur 47 tahun, berbeza jauh lah daripada kawan-kawan yang lain. Tapi tak apa, jurulatih dan juga sahabat-sahabat di sini sentiasa memberi semangat. Cikgu-cikgu di sini iaitu Cikgu Samsul dan juga Cikgu Ehsan sentiasa memberi semangat kepada saya untuk meneruskan kursus ini. Rancangan seterusnya ialah kan saya berhasrat untuk belajar lebih khusus di bidang kemahiran tayar dan juga alignment, kerana saya punya fokus adalah untuk membuka kedai yang menjurus kepada tayar dan juga alignment kereta.